Speaker punya statement setakat ni Hamzah masih Ketua Pembangkang. Jadi dia pun setuju dan saya pun yalah setakat ni kedudukannya begitulah. Alhamdulillah. Hari ini jelas daripada mulut Ketua Whip Yang Berhormat Kota Baru dalam sidang media tadi, Yang Berhormat Larut masih kekal sebagai Ketua Pembangkang. Nice. Tiada bantahan dibuat oleh mana-mana ahli parlimen yang dalam Dewan ini di blok Pembangkang. Nampak gayanya tak lama lagi saya fikir kedudukan kerusi paguh ni kena bertukar lah. Ya, sebab paguh dia jadi timbalan pengerusi Perikatan Nasional. Wait a minute. Dan sepatutnya kerusi Yang Berhormat Maman, ya, Datuk Seri Ahmad Samsuri yang merupakan pengerusi PN dipindahkan ke kerusi Yang Berhormat Paguh, ya. Dan sudah tentulah Yang Berhormat Marang kekal, dan mungkin saya gambarkan Yang Berhormat Paguh mungkin akan dianjak ke Kubang Kerian dan Kubang Kerian akan dianjak ke sebelah sini dan seterusnya. Jadi itulah saya rasa susunan yang terbaik lah yang boleh mengharmonikan keadaan buat masa ini. Yeah, boy. Dan insyaAllah saya pun sebagai seorang ahli parlimen bebas yang tidak ada rumah lagi buat masa ini, rumah tengah renovate lagi, masih kekal di sini, ya, di kerusi hadapan berdepan dengan PMX dan semua bala-bala tentera dia. PMX dan semua bala-bala tentera dia. Saya kekal menentang kerajaan Madani, check and balance untuk Perikatan Nasional. Salam Ramadan.